Halo, Assalamualaikum. Ini Bisnes Alternatif dan hari ini kami ada perkongsian bisnes menggunakan haiwan eksotik. Betul atau tidak? Teruskan menonton bersama kami di Bisnes Alternatif. Ini dia burung kat sini dan apa yang menariknya hari ini kami akan kongsikan bersama anda tentang bisnes baru yang menarik iaitu bisnes haiwan eksotik. Yang akan membincangkan bersama saya hari ini ialah ini dia pengarah untuk Hero Pets, iaitu pemilik kedai ini, Encik Fumi. Ya, thank you kerana terima kasih kerana bersama kami di Bisnes Alternatif. No problem. Okey, Encik Fumi. Kenapa haiwan eksotik ni you pilih untuk you buat bisnes? First of all, sebab tak banyak orang buat bisnes macam tu. Okay. And then dia rare sikit. And then firstly, I sendiri pun suka haiwan lah. So I started from hobby to business. Okay. Yeah. Okay, kalau macam contoh burung ni, apa nama burung ni tadi? Ini Blue and Gold Macau. Blue and Gold Macau. Yeah. Nama dia apa ni? Semi. Semi. Ni Semi nama dia. Okay, kalau macam Semi ni, kalau kita nak bela, kenapa memang ada ke kat Malaysia ni orang bela burung-burung macam ni? Ada. Market dia picking up lah sekarang. Slowly people getting into involved dengan burung-burung eksotik kan. Sebab dia jinak macam anjing. Okay. Dia trainable, dia boleh train. So boleh jadi haiwan kesayangan orang lah. Okey. Dan biasanya pula, okey, kalau dari segi market sekarang, golongan yang macam mana biasanya membeli burung yang macam ni pula? From any age actually, from muda sampai tua lah. Sebab tengok orang dia suka haiwan ke tak. Okey. Yeah. Dan kebanyakannya ni pecinta-pecinta haiwan lah. Betul. Okey, sebab biasanya kalau orang nak tengok burung macam ni, orang kena pergi taman burung. Yes. Kan? Yes. Okey, minggu-minggu kau pergi taman burung dan kenapa kalau bela benda ni biasanya menjadi orang lebih pilih untuk bela sebenarnya? Sebab mungkin ramai orang rasa dia special sikit. Dia tak biasa macam kucing, anjing kan. So burung pun dia pun menarik juga. Dia ada a bit more feeling towards the owner. So it's getting more and more popular lah. Okey, kalau macam sebelum ni saya pernah tengok orang membela ayam tau. Ayam tapi burung untuk tujuan security dekat rumah. Macam mana? Burung ni boleh guna untuk tujuan security juga ke? Ya, dia ada kes macam tu. My friend punya burung dekat teras. Ada orang masuk masuk pecah rumah kan. And the bird started to scream lah. For the owner sebab tak pernah tengok orang panjat. Okey. So dia rasa hairan, so dia jerit. Dan biasanya bila dia menjerit tu, okey, tak kisahlah dia nak menjerit ke apa, tapi okey, dari segi supply. Okey, supply. Dari mana you dapat supply burung macam ni? We have to import. Dengan permit sekali lah. Okey. From import from overseas. Dari mana tu biasanya? Biasa from all over, from Taiwan, maybe Japan, US, dekat somewhere around this few region lah kita ambil burung. Maksudnya Southeast Asia ke? Yes, maybe Taiwan lah. Taiwan is kebanyakannya nearest, Taiwan lah. Taiwan. Okey. Jadi okey, ini kalau bisnes burung, selain daripada burung you ada buat bisnes apa lagi? Ya, I ada buat ular. Ular pun ada. Ular, ya. Okey. So biawak. Biawak. Ya. Okay. And then tortoise, kura-kura. Tortoise pun ada. Okey. Ya. Tak apa. Okey, kalau macam tu sekarang ni saya nak tanya pasal burung ni dululah. Okey. Bela burung macam ni untuk dapatkan lesen. Kalau biasanya contoh kalau saya nak bela apa ni nama dia tadi? Semi. Semi ni. Okey, saya nak bela semi ni, berapa harga dia dan mungkin berapa pula lesen dia ke, saya kena bayar, kena renew ke apa? Lesen RM10 satu tahun, sama dengan anjing lah. Tapi harga dia lebih kurang tengok usia dia. Okey. So lebih kurang kalau baby lebih kurang 8,000 ke atas. Kalau dewasa macam semi ni easily can go 10,000 lah RM. 10,000. Yeah. Okey. Jadi berapa kos asal untuk maksudnya you nak start kalau nak membela burung ni?
Macau saya tak suggest so much to new owner lah sebab dia besar. So we have other birds like macam the sulphur, smaller species yang lebih sesuai lah untuk new players. Okey, ini kira untuk tujuan peminat-peminat burung yang ala-ala expert memang bolehlah bela macam ni. Okey, kita ada sedikit masa lagi. Lepas ni mungkin Fumi boleh kongsikan kita tentang ular dan juga biawak yang mungkin anda boleh bela. Kita jumpa lagi selepas ini. Namanya haiwan yang diberi nama sebagai Argentine tegu yang berasal daripada Argentina. Okey Fumi, kalau macam ni Argentine tegu ni dia dari jenis biawak kan? Ya. Okey, biawak ni ada juga orang bela biawak Ya, ada. Sepelik tu. Biasanya okey, kalau orang nak bela biawak dari segi ni macam mana? Mungkin ada ramai orang lah dia rasa cool kan, ada binatang macam tu, dia macam dinosaur. Okey. Tapi dia yang point dia yang paling penting Argentine tegu ni dia paling pandai dalam spesies biawak ni. Dia pun rare sikit. Dia kenal dia punya owner. Oh, dia boleh kenal dia punya owner. Ya. Argentine dia boleh. Ya. Okey, kalau macam Argentine tegu ni dia maksudnya orang lebih suka membela dia sebab tujuan dia ni nampak rare dan kira kalau di kalangan kawan-kawan dia akan nampak cool lah sebab dia bela satu dinosaur kecil macam ni kan. Okey, untuk macam ni dari mana you dapat ni? Sebab Argentina jauh tu nak bawa dia datang ke sini. Import lah semua. Import direct from US punya breeder. Kita bawa masuk dengan lesen lah, dengan proper permit. Macam tu lah. Okey. Macam untuk membela dia ni. Okey, you kat sini you ada tak buat untuk breed dia? Maksudnya you ada. Okey. Bagi mengawan, bagi breeding untuk Argentine tegu, I don't think anybody started dekat Malaysia yet sebab jangka masa dia untuk matang lama sikit lah compared to other reptile. Yang ni only 1 year old. Ini baru 1 tahun dah besar macam ni? Ya, dah besar macam ni. At least saya bagi dia 2 years old lah to start breeding. Ya, so Malaysia belum lagi. So we try lah in the future, tengok macam mana lah. Okey. Jadi selain daripada Argentine tegu ni, you kata you tadi ada bela macam-macam jenis binatang kan? Ya. Okey, apa lagi? Kita ada Sukata tortoise from Africa. Leopard tortoise pun ada. Dan ini pula adalah spesies ular yang memang kita tahu sebenarnya kat Malaysia ni banyak juga orang yang suka bela ular kan? Ya. Okey, kalau macam orang yang nak bela ular ni, macam mana you boleh dia orang ni nak tahu you ada jual ular dekat sini? Peminat ular ni. Sekarang kita guna banyak Facebook untuk promote kedai-kedai apa yang kita ada lah. Okey, dan dari segi spesies ular yang rare you jual kat sini apa dia ni? Kita specialize with ball python untuk ular. Ini jenis python ular sawah. Tapi dia tak besar macam ular sawah batik tu. Ya. Dia punya maximum size pun lebih kurang besar sikit je. Besar sikit. Sebab itu dia popular. Dia tak besar sangat. Dia tak bahaya. Lepas tu dia ada banyak morph, ada banyak color untuk produce. Genetically lah. Yang ini piebald, yang ini albino. Yang ni albino. Yang ni piebald. Maksudnya dia setengah ada batik dan setengah dia kosong macam ni. Okey, jadi kalau sebab you dah mulakan bisnes ni. Okey, macam mana dari segi pasaran dekat dalam Malaysia you nampak? Adakah sangat bagus ataupun macam mana? I can say picking up lah sekarang. Bit by bit sebab zaman dah modern sikit, orang dah bosan nak bela ikan dengan ikan ke, kucing ke, anjing ke. So nak masuk exotic sikit. Lepas tu ini dia tak bahaya, dia cantik. That's why getting more popular lah. Okey, jadi bila dia bila bela macam ni, biasalah kan stigma orang Malaysia. Bila you bela ular, ada macam negative comment tu macam mana you yakinkan dia orang tu? Educate lah. You educate them. Some of them want to try benda baru kan.
They are so fed up with a hamster lah, dengan all kind of normal animal. Maksudnya haiwan-haiwan berbulu biasa orang tak suka. Okay. So ada orang yang allergic dekat benda-benda yang bulu tu. So I think reptiles will be the best choice lah, best pet. Untuk dia orang. Dan dari segi bahaya, orang tahu ular sawo ni biasanya akan membelit lah apalah semua tu. Yang kita bela ni tak bahaya ke? Dia kenal tuan ke macam mana? Ular dia tak kenal tuan, tapi dia dah domesticated from dia punya induk, that means their parents. So they are actually very clean snake. Dia tak ada bakteria or parasite dekat dia punya internal. So they are basically very domesticated dan dia dah sesuai untuk captive. Yang ni pun kena ada lesen juga ke macam mana? Yes. Lesen. Kalau I beli kat you terus boleh dapat lesen lah? Yeah. You have to go to Jabatan Perlitan, dapatkan lesen lah from my receipt I bagilah. Kalau macam tu, kalau penonton-penonton bisnes alternatif nak dapatkan ular-ular ni, dia orang nak beli. Aduh, dia nak beli saya. Kalau dia nak beli, kat mana dia boleh tengok? Nak dapatkan informasi tentang kedai kat sini? Sekarang you can check dekat Facebook, just type Hero Pets. Then kita punya update semua ada kat sana. Facebook.com/HeroPets. Yes. Jadi anda boleh terus tengok update lah. Rujuk je dekat sana sebab setiap hari Fumi akan update tentang keadaan terkini ular-ular dia, sama ada ular dia dah beranak ataupun dah bertelur dengan telur-telur baru. Macam hari ni kita ada lagi kan? Ada yang masih bertelur. Dan itu saja masa yang kita ada dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang.